ada di tempat yang bukan tanah itu milik dia. Tapi Malaysia ni orang Islam dan sebagainya pemimpin baik-baik. Bukan dia nak robohkan terus. Dia bincang dengan elok. Isu kuil Dewi Sri di KL. Isu kuil di KL. Ya, isu ni masih di peringkat perbincangan kan. Tapi saya cuma pandangan Dr. Daniel begini. Tanah itu ada pemiliknya. Ini bahasa undang-undang. Jangan sesiapa pun antara kita di Malaysia duk bincang. British kata begitu, British kata begini. Ini bukan zaman penjajahan lagi. Forget about the British. Kita hidup sekarang di zaman Malaysia. Dengan undang-undang Malaysia. Jangan duk kait dengan British yang izinkan itu, izinkan ini. Kita sedang bincang sekarang di Malaysia. Maka bila kita bincang sekarang, kita ada undang-undang. Kita ada undang-undang. Di situ ada kuil. Tapi itu tanah siapa sebenarnya? Tanah di BKL. Cara dasarnya ia tanah di BKL. Ada empunyanya. Jadi bila ada empunyanya, yang empunya tanah itu, pemilik tanah itu, nak gunakan sekarang, saya rasa nak digunakan untuk bina masjid. Masjid Madani. Jadi empunya tanah, nak buat projek yang baik pula. Jadi hormatlah itu. The kuil berada di tempat yang bukan tanah itu milik dia. Tapi Malaysia ni orang Islam dan sebagainya pemimpin baik-baik. Bukan dia nak robohkan terus. Dia bincang dengan elok. Dia cadangkan dipindahkan ke tempat lain dengan elok. Tak ada sesuatu yang kasar, yang agresif, yang melampau dilakukan. Anda orang kafir di Malaysia, anda alhamdulillah anda berada di Malaysia. Orang Islam tidak bertindak melulu terhadap anda. Cuma anda jangan melampau. Anda jangan melampau. Jangan melebih. Don't overdo things. Dia ada pemilik. Pemilik itu ada hak. Pemilik nak buat masjid. Tapi ada perbincangan dengan anda. Baik hati sungguh. Nak berikan tempat gantian. Baik hati sungguh. Raih semua itu. Jangan timbulkan kekacauan. Jangan timbulkan ketidakharmonian. Jadi jawapan Dr. Daniel, tanah itu ada pemilik. Maka kalau kita pergi ke rumah orang, kita nak halau pula tuan rumah. Kita nak miliki rumah dia. Nampak sangat perangai itu huduh dan tak betul. Rumah orang, kita pergi rumah orang, halau dia. Kita nak miliki rumah dia. I want this house. This is my house. Padahal pemiliknya itu orang lain. Kita halau dia. Sekarang tanah itu pun begitu. Ada pemilik. Nak halau dia lagi tak patut. Huduh sungguh. Pemilik nak buat masjid. Satu yang baik. Jadi pemilik cuma tahu ada kuil. Bincang dengan baik. Jadi saya rasa boleh selesai dengan baik. Boleh selesai dengan baik. InsyaAllah. Boleh selesai dengan baik. Jangan lupa pemiliknya. InsyaAllah. Okey? Cukup?